Itulah hidup, itulah mati. Itulah kaya, itulah miskin. Masa. Dan masa ni tuan-tuan, jangan kita entengkan dia walaupun sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Yang saya kasihi pengurusi surau Al-Hijrah, barisan saf jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tutu imam, tutu guru, yang amat saya hormati pengurusi Masjid LBJ, seterusnya jawatan kuasa masjid, orang-orang kampung di sini, muslimin muslimat, hadirin hadirat, anak-anak yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita rafakkan setinggi syukur pada Allah. Bersempena dengan Ma'al Hijrah 1448 ini, saya kadang-kadang terbayang nostalgia lama. Ramai yang saya tengok dulu ada, sekarang tiada. Dulu muda, sekarang tua. Itulah yang berlaku. Tak boleh nak bayangkan 10 tahun akan datang. Yang saya cakap itu lebih kurang 30 tahun lepas. Bila saya datang ke sini 30 tahun lepas. Hampir 30 tahun lepas, 29 tahun lah. Tahun 1957 lebih kurang. Tapi itulah yang pertama sekali pada malam ni bila kita sebut hijrah, satu kalimah yang penting adalah masa. Masa ni benda yang ajaib. Itulah untung, itulah rugi. Itulah sihat, itulah sakit. Itulah muda, itulah tua. Itulah hidup, itulah mati. Itulah kaya, itulah miskin. Masa. Dan masa ni tuan-tuan, jangan kita entengkan dia walaupun sikit. Leka masa bermakna kita leka usia kita, kita leka umur kita. Tuan-tuan, saya contoh dunia sikit. Dikatakan semalam berlawan bola Piala Dunia, Mesir lawan Argentina. Confirm Mesir menang 2-0. Tinggal berapa minit sahaja lagi, kawan tu boleh buat gol sampai 3-2. Kalau nangis 10 minit je. 10 minit tu jangan ingat 10 minit tu. 10 minit tu menang tu duit. Kalau tu biasalah, tak ada apa. Menang tu duit. Dan duit tu bukan RM3 macam kita. Offer begitu banyak. Ni nak gambar pada kita masa. Jadi poin pada malam ni, saya nak cakap bila hijrah ni masa. Masa ni tuan-tuan, dia adalah satu cara yang terbaik dalam kita menguruskan kehidupan. Kita mari sini, kita duduk sini, kita akan tengok lebih kurang sama aja. Jalan-jalan tu lah, rumah-rumah tu lah. Yang bezanya, baqaya al-atlal. Apa makna? Saya mari, saya tengok rumah. Tengok Pak Adi. Tapi kawan tu lama dah dalam kubur. Maknanya rumah tetap ada. Tapi orang tu bertukar dah. Anak mati, cucu mati, jual dah ke orang lain dah. Itu biasa. Di Jepun sekarang ni satu masalah besar berlaku. Kebanyakan rumah-rumah di kampung kosong. Di Jepun.
Jepun. Kosong. Dan tak ada orang duduk. Jadi buruk gitu je. Mungkin 7 ke 80%, setengah-setengah kampung tu pakat hijrah ke bandar Melaka. Anak muda keluar. Yang tinggalnya hanya jumlah kurang pada 10 ataupun 5% orang yang anak muda duduk kampung. Yang lain semua tua-tua belaka. Jadi rumah tu kosong, rumah ni kosong, rumah tu kosong, rumah ni. Sebahagian tempat kita nampak, kita terasa. Tuan-tuan, kalau kita pergi jalan entah Kuala Pilah ke, entah ke Jempol ke, entah kampung sikit ke, mungkin sini pun. Cuma saya ya tak tahu sebab saya jarang masuk duk kaji rumah orang, taklah. Apa maknanya tuan-tuan, inilah masa. Kita ni umat Nabi Muhammad. Kata Nabi, a'maru ummati bainas sittin was sab'in wa qal tajuzu an zalik. Atau kama qala. Usia umatku sekitar 60 ke 70 tahun, sikit saja melepasinya. Ada orang tu boleh hidup 80. Hebatlah. 90 lagi hebat. Tapi kalau lama sangat, orang akan tanya, dah bila nak mati? Kenapa? Nak bagi saka je. Dan ada negara, bila mereka jaga kesihatan baik, dia panggil negara tua. Contohnya negara moden seperti Jepun, sebahagian Korea, sebahagian daripada itu, ni dipanggil negara tua. Maksudnya, orang tua ni lambat mati. Jadi susah hati kau. Orang tua ni lambat mati. Jadi tanya, G berapa? 86. Ni berapa? 96. Hak 86 tu kira budak je. Ada yang 106. Dia kata, masa saya hak 86 kata, saya ingat masa saya kecil dia tua dah. Saya kecil dia tua dah. Tuan-tuan, itulah masa. Jadi cerita bab masa ni, masalah yang besar yang berlaku. Kenapa? Kerana kadang-kadang kita telah dibuat sebuah fikiran berdasarkan cara gaya hidup dan kelemahan kita kurang pergi belajar dan seumpamanya, menyebabkan kita tak tahu macam mana nak mengisi masa. Tak tahu nak mengisi masa. Ada orang tua tu, bila lepas dia penceng, dia duduk rumah, lepas tu tengok ayam 2-3 ekor bela, lepas tu pergi masjid sekali-sekala, surau sekali-sekala, lepas tu pergi kedai kopi kena tiap hari lah, dia biasa dia dah. Lepas tu petang sekali, pagi sekali, lepas tu balik gitulah berehat, ada ceramah, pergi masjid, surau, macam tu. Sebenarnya dia tak sedar. Satu hari dia temu kawan dia, dah pecen berapa lama dah? 10 tahun dah. Tak tahu apa nak buat. Saya pergi Mekah baru ni tuan-tuan. Sebab saya suka nak kongsi ni. Tujuannya kita nak ambil sebuah kehidupan yang seram. Sebab ramai saya tengok orang bila masuk alam tua ni, dalam istilah namanya bengkak. Mana bengkak? Faham mana bengkak? Maknanya hati tu, kata orang, Allah. Tengok kan anak rasa tak puas hati. Tengok pada ni tak puas hati. Tak tahu. Masa saya pergi Mekah ni, dah kerana yelah saya ramai orang kenal lah. Orang ni mari temu, orang ni temu. Saya sebut dalam pengalaman catatan haji baru-baru ni. Apa yang saya tajukkan haji saya ni pelik. Sebab masa haji tu banyak pelik berlaku pada saya. Pelik tu bukanlah maknanya pelik kata orang tiba-tiba jatuh duit 4 juta, bukan gitu. Pelik ni maknanya dalam kehidupan kita tu tak sangka. Ya Allah, kata haji. Satu orang tu saya duduk kat dia, saya tanya, dah haji macam mana? Apa khabar? Dah buat kerja apa? Saya pecen dah, Tok. Dia jawab, saya pecen dah. Saya pun tanya. Saya kata, Tuan, Ji, haji macam mana isi waktu pencen haji? Waktu pencen, saya ni kalau buat pencen alhamdulillah lah antara orang yang pakar pencen.
Berapa kali dah peceng hok ni, peceng hok ni. Bukan mana gaji banyak, peceng tu banyak. Mana berhenti. Kena peceng lah. Tak apalah. Tuan-tuan, saya tanya dia. Saya kata, Haji buat apa nak selesai masa pencen? Dia kata, tu, saya buat grup WhatsApp. Dia tak daftar NGO tak, tapi grup tu grup WhatsApp. Kata grup WhatsApp macam mana? Grup WhatsApp, tajuk grup WhatsApp tu orang mati. Kemah. Grup WhatsApp mati. Jadi dah peranannya macam mana? Peranannya gini tu. Setiap kali ada orang mati, kita akan pergi sembahyang jenazah. Kita mula-mula ambil kawasan kapung kita, kemudian menarak 2 kapung, 3 kapung, kemudian naik 4, 5, 6 kapung, kemudian naik macam satu daerah dah pula. Saya tanya dia, dah ada orang mati tiap-tiap hari ke? Oi tu, kadang-kadang 3 sehari, 2 sehari. Kita je tak tahu sebab kita ada grup WhatsApp mati. Jadi kami pergi. Pengajaran yang paling baik dapat ialah bila kita berinteraksi dengan orang mati dan orang yang keluarga dia mati, biasanya sebuah kesedihan. Ada kita tengok keluarga tu naif sangat. Ada keluarga tu Masya Allah, pelbagai watak dan pelbagai keadaan berlaku. Mari duduk depan sikit boleh tak? Sahabat kita ni biasanya orang suka duduk depan pintu biasanya. Tak apalah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi bila kita cerita bab ni, dalam hidup, bila kita tengok macam tu baru kita faham. Ada orang tu kerja sungguh, tiba-tiba mati. Allah sayang dia. Ada orang tu kerja mati juga. Kesian juga. Kesian dia hidup dunia. Orang yang kita rasa paling beruntung, bila kita tengok dia mati, amalan ibadat dia banyak, pahala dia banyak, ni baru untung. Ni baru untung. Saya kisah. Bila saya baca kisah ni, kisah benar. Saya merasakan bahawa saya nak jadi macam tu. Kisahnya, ada seorang Arab. Kisah ni baru berlaku. Bukan maknanya, bukan ratus tahun lepas. Maknanya mungkin dalam 5-6 tahun ni ke, gitulah. Kisah baru berlaku. Ada orang Arab ni, Allah bagi dia ni kaya. Kaya. Dia ada syarikat lah. Kemudian dia mari mikir panjang. Mari mikir. Akhirnya dia panggil anak-anak dia. Dia kata, anak-anak Abah semua mari sini. Abah ingat Abah nak berhenti dah. Abah tak nak dah main ni. Mungkin masa tu umur dia jejak dalam 50-an, nak masuk 60 lah katakan. Jadi Abah ingat Abah nak berhenti dah. Sebab sebenarnya orang buat keputusan itu 1 dalam 1000. Orang lain ni baru starting kata dia. Baru nak mula. Dia kata hidup selepas pencen itulah hidup baru, permulaan hidup. Lagi anyuk. Jadi dia pun cakap dengan anak dia. Dia kata, anak, yang ni ambil syarikat ni, yang ni ambil syarikat ni, yang ni ambil, cukup. Abah ada sikit untuk cara hidup, untuk ni, okey. Dan dia memang ada cara lah. Dia orang lama, orang yang hebat. Anak-anaknya tanya dia, sebenarnya Abah nak buat apa? Abah nak buat apa? Dia kata, Abah rasa Abah nak pergi masjid. Dia tak nak pegang jawatan pun. Dia tak nak pegang jawatan. Abah nak pergi masjid, nak sembahyang setiap waktu di masjid. Yang ini
99% kita tak fikir kat arah tu. Bagi kita pergi masjid tu ada ngajar, malam tertentu, hari tertentu, waktu tertentu, ada masa nak gigi tak tu Allah. Macam biasa lah, macam biasa. Bukan tuang lah, saya pun sama lah. Itu kaedah. Dia pun kata hamba ni nak pergi masjid. Abah nak pergi masjid. Selepas dia selesai tu, dia pun start pergi masjid. Sebelum masuk waktu sembahyang, dia sudah ada di masjid. Terutamanya kalau subuh tu mungkin setengah jam belum subuh dia datang masjid sembahyang. Lepas subuh mungkin setengah jam sejam dia baru balik. Oleh kerana dia pergi masjid, dia tak tupu nak sembahyang saja. Dia ekstra satu lagi. Apa dia? Baca Quran. Dengan takdir ilahi. Cara yang dia buat tu setiap waktu tu menyebabkan 2 hari sekali boleh khatam Quran. Bagi kita mustahil, sebenarnya tak. Saya cuba boleh berlaku. Boleh, tak ada masalah. Cuma isunya malah sibuk. Menyibukkan, bukan sibuk sangat. Buat sibuk-sibuk tu biasanya kita. Boleh. Kalau dengan izin Allah boleh buat. Cuma kalau sini tak apa sesuai. Banyak masalah. Tapi kalau pergi Mekah dah Pergi Mekah tu kita duduk baca gini patu mari. Jadi kurang ganggu lah. Aktiviti kita ni tak ni kedai ni nak gini ni sana mana. Tu masjid makan. Tidur makan masjid gitu. Jadi kawan ni pun dia buat macam tu. Allah takdirkan usia dia sempat 15 tahun. Dalam erti kata lain, hampir mustahil dalam masa 15 tahun tu dia tinggal walaupun satu waktu ke masjid. Berapa tahun? 15 tahun. Bila dia mati, orang temu ramah dengan anak-anak dia, ustaz, pensyarah ataupun pendakwah ni temu dengan anak dia. Dia kata boleh cerita ki abah awak ni macam mana? Dia kata abah saya ni, si mati tu lah. Anak dia nak ajak gimana boleh. Tapi jangan ganggu waktu solat dia. Kalau kita ganggu waktu solat dia, adalah sekali dua kena berlaku tu, dia sedih sangat. Dia nak ke masjid juga. Tuan-tuan, anak dia kata, abah dia ni setiap 2 hari khatam Quran. Hari ni ada 365 hari setahun. Terletaklah 360 hari. Contoh. 360 hari ni bermakna dia telah tamat Quran 180 kali. Setahun. Kita buang 100 tinggal 80. Berat lagi. Buang 80, 18. Buang 0, 1, 18. Berat lagi. Buang 1, buang tu tinggal 8. 8 pun berat. Dah berapa boleh? 1 lah kalau boleh pun. Itu pun ngakuk 180 kali. Kalau 10 tahun, 1800 kali. Baki pula 5 tahun, maknanya kalau 180 bagi 2 bermakna 90. 90 bermakna 900. 900 capur dengan 1800. Maknanya 2700 kali dia khatam Quran dalam masa 15 tahun. Saya sebut dalam buku Imam 4 mazhab ni. Imam Abu Hanifah sebelum dia mati dia khatam 7000 kali. Imam Syafi'i setiap hari sekali khatam. Bulan Ramadan 2 kali sehari khatam. Ini orang-orang macam mana tuan-tuan? Jadi dia hidup dia ni. Anak perempuan dia pula kata, peliknya abah hamba ni, bila dia mati ramai muka-muka tak kenal mari. Mari pula ucap terima kasih, nangis. Terima kasih, nangis.
Jazakallahu khairal jazak. Menangis. Anak dia jadi pening. Mana pula? Mari ucap terima kasih, nangis. Ramah. Kawan ni kata, ayah awak bantu saya. Dia sedekah. Keajaiban sedekah. Sedekah dia punya banyak ni. Kata anak dia, kalau kita tengok NGO, saya ada baik dengan beberapa NGO yang selalu infak sedekah ni, terutamanya bila berlaku banjir dan seumpamanya kan, kita ada NGO banyak. Jadi saya ada juga rapat 1-2 NGO. Kata anak perempuan dia, wallahi cara ayah aku cakap, cara orang mari tu cerita ke ayah ke aku ni tentang ayah aku ni, anak-anak tak tahu. Lebih banyak daripada NGO sedekah dia seorang je. Tuan-tuan, poin saya nak sebut apa? Walaupun dia meniti kehidupan dengan kerja, dengan jaga anak, dengan besar anak, dengan ada syarikat, dengan nining, entah macam mana Allah hijrahkan akal dia, hati dia, jiwa dia, hidup dia, mikir, tak jadi macam ni. Akhirnya mengabdikan diri kepada Allah dalam masjid. Ada orang kata di antara kebaikan manusia ialah dia berada di atas tempat untuk dia mengadu pada Tuhan. Ala atabati rabbihi. Maksudnya dia pergi masjid, dia pergi surau, dia pergi ke Mekah, dia pergi ke Madinah, dia semayang, dia ibadat, dia haji, dia umrah. Tengok. Kalau tuan-tuan temu orang macam ni, tuan-tuan, kalaulah bertemu orang macam ni, tuan-tuan temu dia, suruhlah doa pada Allah. Doa dah payahlah doa minta kaya. Ya Allah, saya nak ngomong apa dah, 88 dah. Nak kaya apa? Nak makan roti kaya pun tak boleh, kecil manis dah tinggi. Jadi doa supaya diberi taufik hidayah, diberi istiqamah dengan taat di ibadat, diberi kebaikan dalam hidup, murah rezeki, tak apalah, macam biasalah hak tu. Jadi kalau boleh kita tengok macam ni, berbaloi dah hidup macam tu. Sekarang kampung kita, negeri kita, tempat kita, orang kita tengok ramai orang sakit, ramai orang mati. Tapi kalau saya sebut orang mati ni, tuan-tuan, tak sama. Tak sama. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi meninggal dunia 1998. Orang Mesir, ahli tafsir terkenal. Tuan-tuan tahu bila dia mati, jenazah dia diiringi dan disembahyang 1 juta orang. Hampir separuh daripada rakyat Negeri Sembilan. Iring jenazah dia. Ramai. Allah hebat. Ni orang kata mati dia puas hati. Sama juga kalau kita tengok, ada orang tu kehidupan dia untuk dakwah pada Allah. Dia dakwah. Apa-apa pun dia dakwah. Dalam sebulan lepas saya pergi ceramah di KL ataupun di Selangor. Mungkin minggu depan ni ada kat tempat tu kot. Sudah saya ceramah, masa sudah makan, buat. Ada seorang Tok Bila. Umurnya 33 tahun. Muda. Dia kerja dia azan. Nikah dah. Takdir Tuhan. Dia azan waktu isyak. Giliran dia tugas malam tu waktu isyak. Dia pun bagi tahu kat abah dia. Dia kata, "Bah, boleh dah hamba nak minta azan sekali waktu maghrib ni." Belah, bukan giliran dia. Dia minta. Abah dia kata, "Tak apa, azan." Dia pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya dia pun sudah azan. La ilaha illallah. Sudah la ilaha illallah, sakit dada terus mati. Saya ada buat dalam buku, dalam jawapan saya ni.
mati yang dicemburui. Kisah. Ni apps Al-Inarah. Tuan-tuan tengoklah banyak soalan-soalan yang kita boleh tengok. Tuan-tuan tahu, kalau kita tengok orang macam ni, saya teringat bila saya ulah, saya baca satu ayat Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, diajak manusia kepada Allah, dakwah, dan dia beramal dengan amalan saleh, dan dia berkata sesungguhnya aku di kalangan orang-orang Islam. Dia seru manusia ke jalan Allah, dia beramal soleh, dia isytihar, declare dia innani minal muslimin, aku di kalangan orang yang soleh. Kata Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Begitu juga dia yang dinukilkan oleh sebahagian ahli tafsir. Ayat ini salah satunya ditujukan kepada muazzin, tukang azan. Jadi kawan kita ni macam mana bila dia meninggal dunia tu, kita sebut tak kurang 5 kebaikan. Nombor 1, dia meninggal dunia ketika dia sedang azan atau sudah azan. Kedua, dia meninggal dunia dengan kalimah akhirnya la ilaha illallah. Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimahnya dengan la ilaha illallah di muka bumi ni, layaklah dia masuk syurga. Ketiga, specialnya dia sebut la ilaha illallah dan lafazan mulia itu dalam azan. Maknanya dia seru orang ajak sembahyang. Berapa saat sebelum mati, seru orang ajak sembahyang. Allah, baik. Keempat, dia mati menghadap kiblat. Kelima, dia mati ghalibnya lah. Kalau tanya Tok Bila, dia azan dalam keadaan wuduk. Jarang Tok Bila dia pergi azan, dia patut pergi ambil wuduk balik. Adalah sekali-sekala. Betul lah, wuduk batal masuk waktu dah pergi azan sekejap. Ada, tapi itu bukan orang panggil kebiasaan. Kebiasaannya dalam wuduk. Kelima, dia ni mati dalam wuduk dan dalam masjid dekat pula dengan mihrab. Allah mulia. Berapa kemuliaan berlaku pada dia. Orang tunjuk gambar orang mari semayang jenazah dia, ramai penuh masjid. Tok Bila kan. Tengok, mati tu mati yang dicemburui. Hebat orang macam ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kadang-kadang ada orang tu, dia gunakan sisa masa dia untuk ajak orang kebaikan. Payah sangat ajak diri kita dulu. Kita nama mak, jom ke masjid. Tak apa, cakap dengan diri sendiri tak salah. Tapi kalau cakap semua dengan diri sendiri, orang tengok lain macam pula. Taklah kita nak seru, nak ajak, nak beri semangat. Tuan-tuan tahu nama Dr. Abdul Rahman Humaid As-Sumaid. Kalau tuan-tuan dengar nama ni, tuan-tuan akan sepelik. Dia meninggal 2015 yang lalu. Dia ni orang Kuwait. Dia pergi ke Afrika, dia pergi dakwah hampir 29 tahun. Hasil natijah tu, dia mati umur 65 lebih kurang. Hasil natijah tu, orang Islam di tangannya lebih 11 juta orang. 11 juta ni kalau kita congok, lebih ramai daripada rakyat Selangor capur dengan Kuala Lumpur ataupun wilayah Persekutuan capur pula dengan Negeri Sembilan. Ramai. Seorang je. Dakwah. Kisah pelik. Mereka dakwah. Mereka guna masa kita tengok. Jadi orang macam ni kita tengok, mereka ni menjadi contoh dunia.
Kita mungkin tak mampu buat macam mereka, tapi sekurang-kurangnya untuk peribadi kita, kita buat baik. Umar bin Abdul Aziz. Kalau saya sebut tentang Umar bin Abdul Aziz ni, khalifah, mungkin kita dengar tahu. Dah apa pelita kalau nak cakap bab peribadi, adalah beberapa kebaikan. Kita tahu orang baik, soleh, khalifah yang baik. Tapi tuan-tuan kena tahu, dia umur amat muda. Dia mati umur 41 tahun je. Dia lahir tahun 60 Hijrah, dia mati tahun 101 Hijrah. Dia jadi khalifah 2 tahun je. Tak dang satu pusingan pilihan raya, sepenggar. 2 tahun setengah ya. Dia naik jadi khalifah 99 Hijrah, dia mati 101 Hijrah kena racun. Hamba dia sendiri racun dia sebab dapat 1000 dinar. Tengok. Pemerintahannya pendek. Tapi kalau kita sebut nama Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Hisham bin Abdul Malik, Al-Walid bin Abdul Malik, khalifah, banyak khalifah. Kadang-kadang orang tak kenal. Walaupun mereka perintah 20 tahun, 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang kurang sikit, banyak sikit. Tapi orang tak terkenal macam Khalifah Umar bin Abdul Aziz. 2 tahun je. Nak cerita baik tak baik khalifah ni tuan-tuan. Orang tanya bini dia. Bini dia ni namanya Fatimah. Fatimah binti Abdul Malik. Anak kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Marwan ibn Al-Hakam. Jadi Khalifah Abdul Malik ni, Fatimah ni, Allah bagi kepada dia kelebihan, dia dikelilingi oleh khalifah semua. Sehingga orang buat ayat bintul khalifati. Wajadduhal khalifatu ukhtul khalaifi wa zawjuhal khalifatu. Ni perempuan ni ajaib. Fatimah ni, dia anak khalifah, puteri khalifah, atuknya sendiri pun khalifah. Saudara-saudara dia khalifah. Hisham khalifah, Abdul Malik khalifah, Ayub ke apa seorang lagi khalifah. Dan suaminya Umar bin Abdul Aziz pun khalifah. Jadi kata orang bangsawan tu lah, hebat. Orang tanya kepada Fatimah, ya Fatimah, boleh cerita tak kat kami tentang ibadat Umar bin Abdul Aziz? Kuat tak dia sembahyang? Fatimah jawab dengan jujur. Fatimah kata, kalau bab semayang, aku rasa kamu lebih banyak semayang pada Umar bin Abdul Aziz. Kalau bab puasa, aku rasa kamu lebih banyak puasa daripada Umar bin Abdul Aziz. Tapi aku nak bagi tahu kamu satu benda. Umar bin Abdul Aziz, dia takut ke Allah ni. Bab syurga, bab neraka ni, dia takut. Kita macam tengok anak burung. Kena anak burung? Burung pati ke anak burung? Yang baru tumbuh bulu pahat sikit-sikit tu. Kemudian turun hujan. Faham makna hujan? Bila hujan ni basah. Bila basah ni anak burung ni duduk bawah perut mak dia tu petah. Ringgup. Gitulah ibarat Umar bin Abdul Aziz. Allah. Maknanya dia bukan orang yang hebat ni. Dia tak main dah dari segi orang ni kuat semayang, orang ni kuat puasa. Tak. Dia main hati. Orang ni hati dia takut ke Allah. Orang ni orang yang beriman tinggi. Sebab itu Nabi kata, walaupun riwayat tak kuat, Nabi kata apa? Ma faddalakum Abu Bakrin bisiyamin wala salah. Walakin ma wakkarahu fil qalb. Abu Bakar bukan lebih daripada kalangan kamu dengan sebab kuat semayang, kuat puasa. Tapi Abu Bakar lebih kerana apa yang ada dalam hati dia, iman dia. Taqwa dia. Satu maqam yang tinggi. Sebab itu Allah kata, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kamu, antara kamu di sisi Allah, orang yang paling bertakwa. Siapa di kalangan kita paling bertakwa, dialah paling mulia. Benda dalam mang, tuan-tuan. Benda ni
Lahir daripada takwa tu menyebabkan kaki sembahyang malam. Tengok kuat. Orang sembahyang malam banyak, kuat. Takwa ni tuan-tuan, akhir sekali daripada takwa itu dia menatijahkan banyak benda. Semua hak baik-baik belaka. Negara akan jadi baik kalau semua masyarakatnya bertakwa dan beriman. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalaulah penduduk satu negeri, satu daerah, satu kampung, satu negara itu ada dua perkara, beriman dan bertakwa, maka kami, yakni Allah, akan buka keberkatan daripada langit. Keberkatan tu datang bentuk jamak, plural, banyak, bukan satu. Keberkatan, barakatin. Dia tak kata barakatan. Jamak, banyak. Oh, daripada langit, daripada bumi. Umar bin Abdul Aziz ni pemerintah yang adil, tuan-tuan. Hatta zaman dia pernah berlaku, duit zakat tak ada orang layak terima. Pakat cukup belaka. Kita 3 karung pun tak cukup. Orang kata ada 3 lori duit nak bagi, tak cukup saya. Orang ni kata saya hutang 200,000, orang ni kata 300,500, orang ni kata 400,000, orang ni kata rumah, kereta, motor, orang ni banyak belaka. Dia tak. Akhir sekali dah bila tak ada, dah fakir miskin nak, mereka ijtihad satu lagi. Mana-mana orang yang nak nikah, kita bagilah, tanggung semua. Mana kalau 50,000 perlu, 50,000 bagi. Allah, dapat tahap. Kenapa? Kerana merasa kecukupan. Cukup pada zaman Umar bin Abdul Aziz ni, saya cerita, bukan orang je cukup, menatang pun cukup. Menatang pun, binatang, hayawan pun cukup. Dalam buku ni kita cerita ada orang asing, pedagang ke apa, dia masuk ke khilafah Islamiah dalam pemerintahan Islam. Zaman dulu sistemnya khalifah. Khilafah ni dia tak macam kita kata raja. Raja ni sebuah negeri, sebuah negara. Khalifah ni dia banyak. Macam Khalifah Abbasiyah, kawasannya besar, tuan-tuan. Iran, sebahagian daripada Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Saudi, semua kali itulah. Mesir, sebahagian Afrika, luah. Mana besarlah kaku. Empire. Jadi mereka masuk. Mereka lalu di lereng bukit. Zaman dulu menjadi kebiasaan pengembala, dia menggembala kambing, dia duduk cari rumput atas bukit tu. Orang akan tengok stopok kambing. Kalau tuan-tuan pergi ke Jordan, pergi ke Syria, pergi ke Lebanon, mungkin tuan-tuan nampak. Ada lagi secara nomad, cara badui. Dia orang beli kambing, nak cakap kita, saya rajin juga beli kambing dulu. Dia buat macam feedlot, dia duduk ni, dia letak nombor telefon dia je. Dia pun tengok nombor telefon. Assalamualaikum, ni mak mak kambing. Ya, mak kambing. Dak, mak nak beli kambing ni. Nak apa kau? Aduh, tunggu sekejap 10 minit ni. Mari ya. Dia tengah minum teh. Kedai. Dia patah motor. Dia ni okey, jual. Itu biasa. Harap ni tak. Bila dia gembala kambing, dia macam kambing dah. Tidur dengan kambing, tepi kambing, buang air kecil, air besar pun tepi kambing, makan pun kambing. Cuma zaman sekarang ni dia ada handset yang masing-masing. Dia ada main handset dah ni. Dulu tak ada. Dia main kambing. Itu cara dia. Itu pengembala kambing. Jadi di satu tempat tu, duduk atas bukit tu, orang asing ni datang. Fitrah orang asing yang baik. Maknanya daripada naluri hati yang baik. Dia berjalan, dia tengok atas bukit tu banyak kambing. Bila tengok kambing tu, dia nampak macam anjing banyak.
Kalau tuan-tuan pernah pergi Australia, pernah pergi ke New Zealand, tuan-tuan akan tengok anjing ada, dipanggil anjing terlatih jaga kambing. Pusing kejauh. Saya pernah tengok lah sekali dua tu. Dia demonstrasi kat depan kita. Oh kata gini cara dia. Menarik lah. Jadi kawan ni, hak duduk bawah lereng bukit ni pun tengok. Dia kata kejutnya. Banyaknya anjing jaga kambing. Anjing jaga kambing. Katakan kambing sekawang tu dalam 200 ekor tu, anjing tu sampai 15-20 ekor. Sepatutnya 2 ekor je. Oh, banyaknya anjing jaga kambing. Bagusnya. Kawan sebelah kata, tengok molek. Itu bukan anjing tu. Dah apa? Serigala. Macam mana nak kenal serigala? Serigala ni kita boleh kenal pertama melalui telinga dia. Telinga dia tak patuh. Telinga dia cokeng kerah. Tu. Yang kedua dia bunyi. Dia bunyi lain. Dia tak nyalak. Dia panggil Ibnu Awah. Ataupun Zi'ib. Dia benda lain. Dan serigala ni satu-satunya binatang yang paling pelik dan paling hebat. Bukan singa. Orang duk sebut singa tau. Orang duk sebut singa. Orang duk sebut rimau. Lah. Singa, rimau, orang boleh sarkahkan dia. Serigala tak boleh. Perangai serigala ni kalau kaji dia pelik. Satu-satunya binatang yang kalau kita tengok, dia digambarkan orang yang bijak, cerdik. Bukan orang lah. Binatang yang bijak, cerdik. Nabi kata apa? Alaikum bil jama'ati fa innama ya'kulu zi'bu minal ghanami al-qasiyata. Kamu hendaklah hidup secara berjemaah. Berlebih kurang, jangan bergaduh sangat. Kerana sifat serigala ni, dia dapat makan kambing yang terpisah daripada kumpulan dia. Hak duduk sekor-sekor jauh, hak tu dia ngap. Point, saya tak nak cerita bab serigala banyak. Lalu, bila diberitakan tu bukan anjing tapi serigala. Sifat serigala, baham kambing. Apa makna baham? Makanlah, ngak kambing tu. Terkam. Tiba-tiba serigala tu duduk sebelah dengan kambing, main. Dan serigala macam saya kata, orang tak bela. Yang bela tu anjing. Serigala ni biasanya dia. Jarang orang bela serigala. Adalah kalau dalam orang bela anjing dalam 15,000 orang, serigala nak cari seekor seorang pun payah. Tu sifat dia dah macam tu. Orang ni secara otomatik, dia seorang je. Dari hati dia. Dia kata apa? Allah. Dia kata, kalaulah begini, dia sendiri cakap, kalaulah begini, aku yakin di negeri ini, di negara ini, di tempat ini, seorang khalifah yang adil. Hatta serigala pun rasa cukup. Tengok. Umar bin Abdul Aziz. Zaman dia pelik. Manusia ni mengikut agama khalifah masing-masing. Apa mengikut agama? Mengikut cara khalifah masing-masing. Kalau khalifah tu kaki semayang, rakyat dia kaki semayang. Kalau kaki apa, kaki apa. Ada dalam satu buku tajuknya Al-Iqdul Farid, kata silap. Dalam buku ni cerita tentang 3 khalifah. Semuanya kisah khalifah Bani Umayyah. Seorang khalifah tu, Bani Umayyah ni bermula tahun 132 Hijrah, tahun 40 Hijrah sampai 132 Hijrah. Lebih kurang 92 tahun gitu je lah. Yang lamanya Khalifah Abbasiyah 500 tahun lebih. Dan juga Utsmaniyah kat 800 tahun. Baik. Zaman Khalifah Umayyah ni, adalah seorang khalifah selepas pada tu, tanya seorang ulama. Dia kata, boleh nasihat kepada better tak? Kawan ni pun nasihat. Dia kata, sebelum kamu, ada seorang khalifah
Khalifah ni dia suka pakai pakaian comel, pakaian yang cantik dan mahal. Maka zaman dia, sesiapa yang kerja tukang jahit kaya. Khalifah ni punya hebat dia, kalau dia happy ataupun dia muncul dalam majlis tu 8 kali, maka 8 pakaian lah yang dia akan pakai berlainan. Maknanya betapa banyaknya fashion masa tu pakaian, dia hanya pakai sekali. Lepas tu pakai simpan dah. Sebab banyak lagi ni nak suruh pakai. Jadi orang pun akan suka pakaian, tanya, you jenama apa? You jenama apa? Masing-masing. Oh, saya ni macam-macam. Hebat. Jadi masyarakat masa tu sentiasa kalau temu orang tanya, fashion apa? Seronok tanya. Pak pakaian mana? Hok ni kata gini, hok ni kata gini, hok ni kata daripada ni, hok ni kata, pak pakaian je. Laki baik, perempuan baik, pakaian. Kemah masa tu, rakyat kemah pakaian. Mati khalifah tu. Naik khalifah kedua. Khalifah kedua ni, tak silap nama Al-Walid, hak pertama nama Hisham. Wallahualam, tapi tak apalah nama tu. Khalifah yang kedua ni pula, dia suka makan, menu makan. Masa tu chef gemuk-gemuk belaka suka. Hak ni reka macam-macam chef ni, reka makanan ni. Semua tu maknanya viral hak mau. Hak ni kata Malaysia ni hebat, hak ni kata chef ni chef. Chef makanan. Chef ni chef. Anak saya seorang, ada orang makanan anak saya namanya Hamad. Saya buat buku khas untuk dia. Hamad ni saya nak suruh jadi ganti saya lah, ngajar. Jadi chef lah. Saya tahu pondok, lepas tu buat pondok atau pondok ni. Tuan-tuan tahu, akhir sekali, dia jadi chef tukang masak. Saya nak suruh jadi chef tukang masak. Cerita benar. Tapi ialah Allah takdirkan dia, sudah dia belajar tamat, batuk. Saya ambil masa 5 minit lagi dah. Terus lalulah, insyaAllah. Dia batuk keh. Isteri saya kata pelik ni, tengok cek, kanser tahu-tahu tahap 4 dah. Dan tak sampai setahun mati. 4 tahun dah meninggal dunia. Jadi chef ni suruh lah, pak tukang masak ni. Dia tukang masak yang pandai-pandai ni tuan-tuan. Sekarang ni dia tanding tukang masak. Ada dia panggil Master Chef. Saya tanya tukang chef tu, saya tak tahu sangat. Saya kata chef hak mana hebat? Dia kata sokok dia hak paling tinggi tu. Hak putih tu tinggi lagi. Oh tu hebat tu. Kata chef ni macam mana? Sebut lah chef wang ke. Dia kata chef tu ada nama chef celebrity. Tapi chef pakar tu dia panggil Michelin. Oh kalau Michelin 1, 2, 3 tu, oh jangan main. Ada jiran saya dulu, cerita masa 20-25 tahun dulu lah. Kita duduk kuarter, dia duduk kuarter. Kita tak tahu kerja apa. Perempuan tu tahu dah jadi doktor gigi. Suami tak tahu. Jadi kita dah jiran, buatlah baik pergi atau pisang ke, rambutan ke apa. Dia ni tak teramak, dia balah. Dia hantar kita mi goreng. Semakuk mi goreng panjang, dia hantar. Kita tengok mi goreng tu Syekh. Kita tak nak makan sebab comel hiasan. Sayang. Macam kita pergi kedai ada, kalau anak kita, keluarga kita ajak pergi minum air kopi tu, kopi Cina ke latte ke apa ke, gambar kita ada dalam tu. Sah nak makan, ambil dulu ambil kamera dulu rakam. Saya nak makan atas gambar aku, kalau boleh aku balik. Aku nak makan. Bukan tak nak makan, sayang tengok tu. Jadi kita tengok, kata cantik sungguh gambar. Makanan. Masa nak makan pula tergamuk. Dia hias. Satu hari saya bercakap, dah awak ni kerja apa? Dia kata saya ni dia madu. Dia kata saya chef. Allah chef. Saya tanya, kata chef hebat macam mana? Dia kata chef hebat ni, kadang-kadang dia tengok makanan tu, dia mari cium baru je. Tahu dah, gula kurang, garam kurang. Kita ambil,
Mung rasa pula. Mung rasa pula. Rasa cukup tak gula. Kalau ni jawab lain, tu jawab lain, ni jawab lain. Itu sebab tak pakar. Kalau pakar ni, baru tambah. Kan kadang-kadang kita tengok orang pakar. Hebat. Ilmu ni kalau dia dah pakar ni biasa. Ada satu hari tu, saya pergi ke hotel besar lah. Ada wakil daripada Australia nak temu. Buat ni masa saya jadi mufti lah. Dia Hilton ke apa. Jom duduk, kita duduk. Mari seorang nak sedia teh je, kita teh. Faham teh? Dia bawa bekas atas tu, dia pusing. Syum. Teh datuk tu dia sambut. Allah kata. Kan ingat nak upah pusing saja 15 riyal. Upah pusing saja 15 riyal. Mungkin lah takut. Jadi kalau hotel tu 30 di hotel tu jangan marah. Sebab letih nak pusing tu payah. Dan tak jatuh. Kita tak pusing pun jatuh. Kepakaran. Hatta khalifah ni mati. Kerana apa? Kerana makan itik banyak sangat lekat tulang itik. Itik ni mahal, sedap orang makan. Kalau tuan-tuan makan nasi ayam tu, saya rajin buat makan di kedai-kedai tu. Kalau kita pergi ke restoran ataupun ke hotel, rupanya sebahagian Cina suka orang panggil nasi itik pada nasi ayam. Sama betul tapi itik dia sedap bagi dia. Kawan khalifah ni mati kan dicekik tulang itik, mati. Naik khalifah ketiga. Khalifah ketiga ni Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Rakyat dia macam mana? Duduk kedai kopi. Allah. Kenapa saya letih semalam rugi? Kenapa? Sebab 2 rakaat ni sembahyang. Orang ni kata saya lapar. Saya tak puas hati. Orang ni kata saya alhamdulillah boleh ke 40. Kemah. Orang ni kata 25. Dia main bak sembahyang malam. Kadang-kadang kalau kita pergi kedai cakapnya, mak mu sembahyang berapa malam ni? Mu ni yang cakap ni riak nak nunjuk. Sebab dia tak sembahyang. Dia lepas kita pun Allah. Aku pun silap tanya. Dia tanya pula kita, dia serang. Dah mu rajin sangat tanya orang mu berapa rakaat benar. Allah kata aku dah banyak. Dah banyak pun tanya orang. Marah tak boleh. Sensitif jangan tanya. Tanya boleh setakat mudah je. Syekh sembahyang dah? Sembahyang dah, tak apa. Tapi jangan, Syekh sembahyang dah? Sembahyang dah. Khusyuk dah sembahyang. Marahlah tu Syekh. Dia cekek kita ingat khusyuk. Dia syarah kita payah tu. Jangan. Tanya tu jangan dalam sangat. Jangan. Sekadar tanya sembahyang dah? Syekh sembahyang. Setakat tu je. Masalah khusyuk sembahyang, panjang cerita. Jadi tuan-tuan, khulasah yang saya nak sebut satu kali. Apa dia? Kita ambil hijrah Nabi ni, nombor satu, kalau boleh kita faham Nabi hijrah ni macam mana. Saya cerita A to Z hidup Nabi. 2 jilid buku ni. Sebab saya tengok dalam hidup kita, selama kita hidup, jarang di kalangan kita yang pernah baca sejarah Nabi daripada sebelum lahir sampai Nabi wafat. Kita akan ambil hijrah, ambil Isra Mi'raj, ambil Maulidur Rasul, tapi A to Z semua. Hebat. Kisahnya masa pelihara lah. Ni je. Jadi Nabi kita hidup 63 tahun 4 hari tu, sejak dapatnya wahyu pertama sampailah 22 tahun 2 bulan 23 hari ataupun 23 tahun. Kaya dengan contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Adalah bagi kamu pada Rasulullah SAW ni ikutan yang terbaik. Tuan-tuan, kalau kita dengar Tok Guru tu hebat, Panglima tu hebat, cendekiawan tu hebat, negarawan tu hebat, orang ni hebat, sebenarnya Rasulullah lah terhebat. Kalau kita nak cerita bab apa? Kepimpinan, Rasulullah adalah pemimpin yang hebat. Kalau sebagai suami isteri, Rasulullah adalah suami yang paling hebat. Kalau kita nak bincang berkenaan dengan kehidupan, Rasulullah lah hidup paling hebat. Boleh ke dia belaka hak hebat?
Boleh ke dia belaka? Sebab itu kita, bak Rasulullah lain pada orang lain. Orang lain tu boleh ikut dia bagian ni je, bagian lain tak boleh ikut. Nabi ni semua boleh ikut. Masalah kekeluargaan, masalah persahabatan, masalah kenegaraan, masalah peperangan, masalah perdamaian, semua boleh ikut. Makin kita baca, ya Allah, hebat dia. Tuan-tuan, kalau kita tengok orang lain, kalau perang, penuh dengan kekejaman. Kuasa kat bunuh, seksa, ni tu. Nabi tak. Penuh dengan ihsan dan ramai mereka ni patah balik masuk Islam belaka. Ramai. Bukan maknanya semua taklah. Maknanya ramai macam tu. Maknanya haibah. Sebab dia datang bukan untuk nak paksa orang, tapi nak dakwah orang. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua.